Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Amira binti Abdul Ghani, bernombor matrik E205-482. Hari ini saya akan membentangkan projek akhir bagi kursus LMCP 1602 Pendidikan Kanak-Kanak oleh Ibu Bapa dalam Islam yang bertajuk Bahan Bantu Mengajar untuk Kanak-Kanak. Projek ini dibangunkan untuk membantu kanak-kanak belajar melalui aktiviti mengenal gambar, membaca, mengira dan mempelajari asas Islam. Jadi, mari kita belajar bersama-sama. Disediakan oleh Nur Amira binti Abdul Ghani. Pendidikan Asas Islam. Mari kita mempelajari asas Islam. Allah Maha Pencipta. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Adab dengan ibu bapa. Adab dengan guru. Haiwan berkaki 4. Mari kita mengenal gambar haiwan. Ini haiwan apa? Ini kucing. Ini haiwan apa? Ini kuda. Ini haiwan apa? Ini gajah. Ini haiwan apa? Ini lembu. Ini haiwan apa? Ini harimau. Burung. Mari kita mengenal gambar burung. Burung apa ni? Ini burung kakak tua. Burung apa ni? Ini flamingo. Burung apa ni? Ini burung helang. Burung apa ni? Ini burung hantu. Burung apa ni? Ini burung gagak. Bendera negara. Mari kita mengenal gambar bendera. Ini bendera apa? Bendera Malaysia. Ini bendera apa? Bendera Indonesia. Ini bendera apa? Bendera China. Ini bendera apa? Bendera Korea. Ini bendera apa? Bendera Amerika Syarikat. Buah-buahan. Mari kita mengenal gambar buah-buahan. Ini buah apa? Ini buah apple. Ini buah apa? Ini buah oren. Ini buah apa? Ini buah pisang. Ini buah apa? Ini buah temikai. Ini buah apa? Ini buah strawberry. Mari kita membaca perkataan dalam bahasa Melayu. Buku. Ayam. Bola. Mata. Meja. Mari kita membaca perkataan dalam bahasa Inggeris. Apple. Cat. Flower. Fish. Pencil. Mari kita membaca perkataan dalam bahasa Arab. Babun. Kursiyun. Sa'atun. Ummun. Abun. Mari kita mengira bilangan bintik-bintik merah. 31 bintik merah. 32 bintik merah. 33 bintik merah. 34 bintik merah. 35 bintik merah. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.